Bye. Bye. Hai, untuk vlog kali ni kami akan buat aktiviti memancing. Rumah rakit yang kami akan pergi adalah di Rumah Rakit Pelangi yang berada di Melaka. Sepatutnya kami perlu sampai di JT Pulau Melaka pukul 10 pagi. Tapi disebabkan kami dah stuck di jam selama 3 jam, so kami agak rushing, so tak sempat nak record banyak momen untuk on the way ke Melaka tu. Masa ni kami dah sampai Melaka. Sampai je kami terus cari kedai umpan sebab kami tak sempat nak beli umpan. Sepatutnya kita akan sampai awal, tapi disebabkan kita dah stuck dekat jam terlalu lama, so kami memang rushing. Sampai je terus cari umpan untuk beli udang hidup dekat sini, dekat area Ala Kita beli udang hidup. Apa nama tempat ni, Dik? Tempat ni dekat Bukit Pungguk. Okey, lokasi kedai umpan ni berada di Bukit Pungguk. Kalau korang daripada Masjid Al-Azim Bukit Baru tu, korang straight. Sebelum sampai ke JT Pulau Melaka, korang akan jumpa kedai umpan ni dulu. So korang boleh belilah sebelum pergi ke Rumah Rakit. Kami sampai memang lewat janji pukul 10, tapi kami sampai 12.30 hari. So sampai je terus Bokmin hantar kami ke Kelong lah. Umbai. Ini adalah JT Umbai, JT yang sama untuk kita pergi ke Pulau Besar Melaka. Jom. Kita dah nak pergi dah, abang. Adik. Kita nak pergi ke Rumah Rakit Kelong. Rumah Rakit Kelong? Tak, tahu. Kelong tak? Tapi jauh lah dari darat. Yang tu Pulau Besar depan tu. Okay, dah sampai dah dekat Kelong Pelangi, dekat Umbai. Depan tu Pulau Besar Melaka. Okay, ni Kelong dia. Besar korang. Okay, jom kita tunjuk kat dalam ni. Kat sini adalah tempat macam pangkin-pangkin ni untuk buat apa-apa kan. Okey, depan tu Pulau Besar. Ini kat sini bolehlah kita rehat untuk ni apalah, tidur ke apa ke kan. Simple je tempat dia ni, tapi okey, selesa. Okey. Lepas tu tempat tu jauh tau daripada darat. Hope adalah ikan-ikan besar kan. So ini dapur dia. Rantai, ada pinggan mangkuk lah, ada basic thing. Tapi Syah ada bawa sendiri punya juga. Okay, yang penting ni ada air bersih. Ada dapur. Ni dapur dia, ni pun dapur dia. Okay lah. And ada juga toilet. Lihat dia. Okay, ada apa? Air bersih. Okay lah, okay. Just nice.
tu. Okay. So kami dekat Kelong Pelangi, dekat Umbai. So untuk vlog kali ni kami pergi memancing di Umbai, Melaka. Besar korang tempat dia. Okay, jom kita tunggu hasil-hasil pemancing-pemancing kita ni. Lunch ni kita masak nasi. Lepas tu kita buat sardin je. Pemandangan kita orang tak sempat nak breakfast sebab start dekat jam lama. So rushing pula tu. So kita terus masak lunch lah, kita makan. Masak sardin. Sardin dengan nasi putih je dulu. Itu dia kan. Siap dimasak, kami terus makan disebabkan kami memang tak sempat nak berhenti breakfast. So sampai-sampai masak and terus makan. Could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my... Strike first fish. Tengok, angkat sikit. Ikan. Ini namanya mancing. Ikan gerut eh? Ha. Okey. Tak? Tengok. Besarnya buntal. Dia gemuk. Ikan buntal lah dia dapat. Dah kurus ah? Dah kurus. Ya. Daniel lagi? Tak ada. Bang, cepat bang, anak bang. Dia kena pegang. Oh, macam tu je. Besar-besar ni. Tak sempat pakai slipper, aduh. Wow, pari. Tengok. Tinggi. Bawa sini. Sini, mama tak pakai kasut. Naik pari Daniel. Sinilah. Tengok. Wow. Ni bakar sedap ni, ya Allah. Kita punya second strike. Pari Wah. Siapa lagi? Daniel. Okey, ada lauk lah. Ada lauk lah. Paling dah dapat ikan gelama. Ikan gelama. Bawah tu. Wah. Mantap lah adik ni. Okey, tengok. Wah, abang dapat ikan gelama. Gelama ya? Wah, sudah ada hanyir. Okey. Gulak abang, gulak. Lepas ni lagi besar. Dik, cepat dik. Ikan apa dik? Wah, naik lagi. Wah, besarnya. Adik. Hebatlah adik ni. Hebatlah Daris ni. Ada diorang mancing. Sekarang lebih kurang dalam pukul 4:30 petang. Masih panas. Tapi belah sini dah redup lah. Belah sini panas.
So saya gorengkan diorang nugget. Dapur kat sini. Kita masuk dapur. Tu ada dia punya sinki. Okay, ni dapur dia. Dia ada 2 dapur tapi saya guna yang inilah. So, kita goreng nugget. Kita bawa sendiri, pinggan, mangkuk ni semua kita bawa sendiri. Lepas tu macam cerik ni diorang ada sediakan tapi saya bawa sendiri. Senang. Nugget untuk diorang. Untuk diorang makan sambil-sambil diorang mancing. Makan dekat tengah laut korang. Jom kita bawa. Aldaris, Dayan, ni nugget. Makan nugget dekat atas tengah-tengah laut. Depan tu ada pulau. Memang cantik betul view dia. Makin berselera kot makan. Itulah bunyi cicak. Ya. Ada hitam, dik. Wah, Aldayan dapat apa? Bunta, memangatkan gelama. Masa ni matahari dah mula mengundurkan diri. Itu bermakna siang akan bertukar kepada malam. So suasana dekat sini sangat cantik, sangat menenangkan. Dapat apa, Dek? Wah, besarnya. Tapi ini bukan si buntal. Adik, tunjuk Mama, Dek. Angkat sikit, Dek. Angkat, Dek. Angkat. Ya Allah, besarnya. Cantik. Cantik. Besar. Tengok.
Angkat. Mak lama. Besar. Umpat hidup. Lama yang makan. Okey, ikan masuk. Malam ni simple je kita makan. Kita makan Maggi. Ini Maggi tom yum. Ada ayam goreng, ada sausage. Okay, kita makan simple je. Ni balance tengah hari tadi. Ni dengan piuk-piuk sekali. Okay, Dayan strike. Apa tu? Apa ni? Glamour ke? Bukan. Sekejap, tengok. Tak bawah. Ikan apa ni? Ikan macam dia tangkap tadi tu. Ikan kukut. Apa? Gekut. Ada dah mandi. Masuk dalam tu nanti. Tarik. Ini adalah pengalaman kami yang kami unexpected, dan ini adalah pengalaman pertama kami. Dari keadaan yang tenang, damai, tiba-tiba dalam sekelip mata jadi ribut yang sangat takutlah pada kami. Mancing di Kelong kena ribut. First time memang. Tadi hujan lebat sangat. Hujan krimis lah, tapi angin sangat kuat. Tak tahu lah korang dengar ke tidak suara. Sejuk ya. Ribut ni berlarutan sampai pukul 4 pagi. Saya pun tak sedar. Pukul berapa saya mula tidur. Sedar-sedar dah subuh, tengok keadaan dah reda, tapi masih lagi hujan. Selamat pagi korang. Okay. Pagi ni cuaca mendung sikit lah, tapi matahari dah mula nak keluar. Tapi angin kuat lagi. Nampak tak air tu masih bergelora. So disebabkan malam tadi terlalu ribut, terlalu kuat, hujan terlalu lebat, tak boleh nak sambung mancing apa semua, tak boleh. So ni sarapan kami. Ada nugget, ada sausage and roti. Simple-simple je. Lepas siap breakfast nanti, kita orang akan slow packing and balik lah. Tengok cuaca macam tak apa-apa nak okey kan. Suara pun dah tak ada. So tengoklah macam mana keadaan dia. Mana semalam boleh tidur tak? Lambat. Tidur kat mana? Ni pun cuaca nampak ni. Matahari pun, matahari naik tapi hujan ni, hujan gerimis. Lepas breakfast ni kita orang akan packing
And balik lah. Awan baru nak biru. Tadi dia mendung. Macam gerimis. Kat sini. Hasil kita dapat semalam. Sebab ribut lah. Ribut. Kalau tak ribut mungkin lagi banyak kot. Inilah hasil-hasilnya. Kita tengah kemas-kemas. Kita nak balik dah. Nampak tak cuaca dia? Macam mendung je. So kita decide kita check out awal lah. Takut nanti angin kuat tak boleh nak keluar. So sampai sini saja vlog kami untuk trip mancing kali ni. Cuaca tak mengizinkan, unexpected lah. Sebab tiba-tiba ribut tengah malam kan. Kita expect ikan naik malam nanti. So tapi ribut. Tak apalah. Nanti kita orang akan tunjukkan hasil kita orang kat dalam video ni. Bye. Ni kita orang tengah tunggu boat untuk return ke darat. Datang. Tengok cuaca dia. Kejap okey, kejap mendung, risau ya. So tak nak ambil risiko. Kita return awal. Nampak tak? InsyaAllah kita akan repeat lagi kat sini tak? Repeat lagi tak? Repeat lagi tak? Tengah record ni. Repeat lagi tak? Repeat tak? Bye Kelong Pelangi. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Kita punya boat return dah sampai. Pergi banyak barang, balik tinggal ni je. Yang banyak barang tu makanan. Bye. Terima kasih sebab dah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.